Dalam video kali ini, saya nak cuba makanan baharu dari KFC. Apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah crispy fillet burger black pepper mushroom ya. Ini dia adalah burger dia. Nah, mari kita bukakan. Ini dia burger di. Tengok ada tak mushroom. Bila buka memang ada dua ketul mushroom dekat situ untuk ke atas. Dan mushroom tu mushroom betul tau. Cendawan betul. Ada fillet dia, keju dan juga dua keping roti lah. Mari kita cubakan burger mushroom ni. Ayam tu sangat sedap. Ada rasa cendawan dan situ. Sedap tau. Ada juga rasa pedas-pedas sikit. Mari kita cuba bahagian yang ada mushroom pula ya. Dia dah makan bahagian yang ada mushroom kan. Wah, banyak sedap. Ada rasa pepper, ada rasa cendawan, ada rasa pedas-pedas dari ayam goreng tu, ayam yang fillet tu. Sedap je.